ada lagi anak aku ni dah diambil kan. Apalah amalan yang dia boleh bawa kan. Tapi bila pihak hospital bagi tahu, maklumkan nak menderma organ tidak, makcik dia memang tak fikir panjang. Makcik memang okey je dia cakap. Pasal itulah bekalan dia kan. Kenapa mak boleh terima doktor nak ambil dia punya organ tu? Lepas tu doktor cakap nanti kita akan sempurnakanlah dia punya mata macam biasa je nampak jenazahnya macam tu. Saya dapat call daripada abang dia. Abang dia yang call beritahu, dia kata pihak penjara ada telefon tak? Ada. Telefon ada apa? Kata dia Afiq accident. Afiq accident. Teruk tak? Kata dia. Tak tahu abang dia cakap gitu. Jadi kita masa tu Acik tengah masak pagi tu. Pukul 8.20 gitulah. Acik terus siap-siap gerak ke sanalah. Ambil orang rumah dia, rumah kat kota kan. Ambil rumah dia semua. Sampai sana memang kita tak tahulah macam mana keadaan dia tu, kita memang tak tahu. Semua tak cerita. Tak. Dia cuma cakap dia nak balik, nak luangkan masa. Last kita orang memang pergi ke zoo. Lepas tu malam tu pergi makan dengan family arwah. Dia cakap esoknya dia cakap dia memang malas nak pergi kerja. Yaya pun memang malas lah nak lepaskan dia time tu. Lepas tu dapat call daripada mak. Pengen tahu tak Afiq accident. Bila doktor panggil je, Yaya dengan mak masuk. Lepas tu masuk tengok kan. Dia meninggal 4 hari bulan 9. Isteri dia bersalin esoknya 5 hari bulan 9. Ya, masa tu memang nak cakap sedih, gembira pun ada kan. Sebab memang pengganti betul lah. Cuma yang sedihnya itulah arwah tak dapat berjumpa dengan anak dia kan. Mula doktor jumpa dengan Yaya dengan mak, cakap pasal Afiq ni macam dia punya ni macam okey. Yaya diam je. Lepas tu Yaya dah keluar, dia jumpa dengan mak seorang. Dia berbual dengan mak. Dia suruh mak pujuk Yaya, tolong terimalah kan. Yaya mula memang tak nak terima. Cakap macam nanti dia kat sana tak sempurna macam tu kan. Tentang pendermaan organ ni, sebenarnya sebelum ni tak terfikir. Tak terfikir pun nak dermakan organ, ahli keluarga pun tak ada terfikir. Itu semua gerak hati makcik sendirilah. Sebab makcik fikirkan sedekah ni memang amal jariah ni memang pahala, lebih pada nak pahala lah. Mak dah setuju, Yaya pun ikutlah. Mak setuju apa semua, family mak pun adik arwah setuju. Mak pun cakap yang pasal amalan yang dia bawa semua kat sana dia memang akan sempurna, mak cakap. Jadi kalau kita lihat di sini, kalaulah sekiranya seorang itu mendermakan kornea bagaimana yang saudara sebutkan tadi, atas tujuan membantu saudara yang lain untuk dapat melihat, maka apabila orang yang menerima derma kornea ini, kemudian dengan penglihatan itu dia gunakan untuk tujuan yang baik, membaca Al-Quran, untuk melihat keindahan Allah SWT, untuk perkara-perkara apa sahaja yang baik, maka sudah barang tentulah orang itu akan mendapat pahala. Dan juga penderma yang mendermakan mata ataupun kornea kepada mereka yang memerlukan ini akan mendapat pahala bagaimana kesesuaian hadis Nabi Muhammad SAW. Nak kata sedih, memang sedih lah. Sangat sedih. Menangis saja. So, kita sudah tahu bila kita dah start dialisis, itulah seumur hidup. Saya bermula kisah saya sakit buah pinggang ni 17 tahun dahulu, selepas 2 minggu saya berkahwin. Saya ingat saya cuma demam biasa. Sampai satu ketika selepas saya pergi ke klinik dan saya jatuh pingsan. Bila saya dah sedar tu, doktor sahkan yang saya sakit buah pinggang. Dia kata buah pinggang sebelah kiri kecut. Itulah permulaan cerita dialisis saya. 3 bulan saya terperap kat rumah sebab saya tak boleh terima. Perasaan tu macam bercampur. Saya dulu ada kerjaya. Saya boleh buat ni, saya boleh buat tu. Sekarang saya dah terbatas. Mula-mula tu
Saya memang tak tahu pasal transplant. Saya dialisis dekat HSA dan saya jumpa dengan doktor pakar dekat sini. Masa tu saya baru diterangkan pasal transplant. Masa tu baru saya tahu, oh ada satu cahaya baru yang sedang menanti, macam itulah. Selepas 5 tahun saya dialisis kat sini, dia Dr. Hui, Mama Hui dia yang panggil saya dan tanya, ada tak keluarga yang nak menderma? Okey, ada tak you rasa macam nak masuk queue untuk transplant? Jadi saya cakap dengan doktor, tak apa, saya nak masuk queue. Queue tu 5 tahun tau. Salah seorang daripada staf kami daripada unit dialisis hubungi saya, dia kata you layak dan mendapat sponsor dari seorang datuk untuk buat fully check up tau dekat Hospital Sunway KL. Masa tu saya tak tahu nak jerit ke, nak nangis ke, semua ada rasa. Untuk menunggu transplant esok pagi tu, borang di depan saya pun saya sudah tak boleh sign. Yang buat keputusan suami saya. Bila suami kata, you boleh. Percaya dengan semua doktor ni, sebab doktor dah sampai depan saya. Dan nama dia kata, percayalah dengan diri you, percaya dengan kita boleh buat untuk you. Kalau 17 tahun saya boleh lalui, kenapa peluang transplant tu saya tak boleh terima? Okey, masa saya first sedar tu, buka mata, saya cakap, dekat mana? Lepas tu, benda yang paling saya tak boleh lupa tu, bila doktor tanya saya, kita dah buat transplant you, awak dah keluar daripada ni. Benda yang saya tanya, tahu apa? Doktor, saya boleh kencing tak? Doktor kata, ya. Oh, saya sangat happy. Happy tu, menangis. Saya dah cakap macam ni, saya hiduplah. Itu yang saya ingatlah. Dalam keadaan begini, memang yang terbaiknya buatlah untuk kesempurnaan orang yang memerlukan. Maknanya mereka yang cedera itu, apalah salahnya kalau sekiranya didermakan anggota-anggota ini, dengan sebab derma itu akan menyelamatkan hamba Allah yang lain untuk hidup. Bagi Jabatan Kesihatan Negeri Johor, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat, khususnya pada para penderma dan keluarga mereka yang telah memilih untuk memberi harapan kepada insan lain. Semoga akan lebih ramai lagi rakyat Malaysia tampil dengan keberanian dan keikhlasan untuk mendaftar sebagai penderma organ, kerana satu keputusan boleh menyelamatkan nyawa. 大家好，我是于医生，今天想和大家分享一件非常有意义的事情——器官捐赠。每一位器官捐赠者都有机会拯救高达8条生命。对等待器官移植的人来说，您的捐赠可能就是他们重要的希望。器官捐赠不分种族、不分宗教，最重要的是一份爱心、一份决定。希望大家一起支持器官捐赠，让爱延续，让生命继续。谢谢大家。 வணக்கம். தானத்தில் சிறந்த தானம் உடல் உறுப்பு தானம். உறுப்பு தானம் ஒரு வாழ்க்கையை காப்பாற்ற செயலாகும். நாம் இறந்த பிறகும் நம் உறுப்புகள் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வாழ்வை வழங்கலாம். உடல் உறுப்பு தானம் உயிர் காக்கும் பயணம். நன்றி. Kita selalu percaya kepada bantu-membantu. Bila kita derma organ, kita sebenarnya dapat membantu dalam menyambung kehidupan orang lain. Ya, perbuatan yang sangat besar maknanya. Mari kita tunjukkan hati yang pemurah demi membantu menyelamatkan nyawa orang lain. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.